Saya bagi pihak semua negeri people sebenarnya amat berasa bersyukur ke atas bajet 2018 ini dan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang membawa Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan ke atas apa yang telah pun dibentukkan kepada TLDM khususnya dan ADM umumnya. Apa yang daripada bajet 2018 ini akan memberi kita peluang untuk menentukan pelaksanaan program transformasi TLDM iaitu 15 ke 5 ataupun 50 to 5, iaitu mengurangkan jenis-jenis kapal kita daripada 15 jenis kepada 5 jenis sahaja. Dan plan transformasi TLDM 15 ke 5 ini bukan sahaja tertumpu kepada armada ataupun aset, tetapi ianya merupakan satu plan transformasi yang holistik ataupun menyeluruh, ya. Daripada aspek sumbangan bajet ini kepada plan transformasi TLDM, iaitu dua kelas ataupun dua jenis kapal TLDM kita, iaitu kapal Littoral Combat Ship LCS dan Littoral Mission Ship LMS akan terus dilaksanakan pembinaannya. Ia juga memberi tumpuan kepada aspek humanware. Selain pada tadi yang itu kapal-kapal kita ataupun aset kita, saya gunakan istilah iaitu ini adalah dari segi kategori hardware yang diberi tumpuan dalam bajet 2018 ini, tetapi bukan saja hardware tetapi juga kepada aspek humanware, iaitu warga ataupun warga TRM ataupun kita kenal kepada iaitu Navy people. Dengan ada kapal-kapal baru ini yang akan memasuki armada kita secara berperingkat, ianya dapat menggantikan kapal-kapal yang lama yang telah pun memerlukan penggantian dan secara tidak langsung akan menghasilkan banyak perkhidmatan kita. Dengan ini kita dapat melaksanakan segala tugas tanggungjawab kita, menentukan kedaulatan negara terjamin dan juga aspek keselamatan maritim dengan aset-aset baru dan moden. Saya rasa kebanggaan kita dan juga dalam mengoperasikan kapal yang lebih moden dalam keadaan tugas iaitu dengan lebih lagi selesa. Selain daripada itu juga ia dapat menyumbang kepada aspek kita panggil security dividend. Dia akan memberi dividen keselamatan dengan adanya kapal-kapal yang lebih lagi berupaya. Kita akan dapat menentukan keselamatan maritim kita dengan dijamin dan memberi keyakinan tinggi kepada masyarakat ataupun komuniti maritim secara umumnya. Security dividend ini sangat-sangat penting kerana dengan keyakinan keselamatan yang tinggi, maka secara langsung keyakinan kepada kerajaan juga akan tinggi. Bajet 2018 juga memberi tumpuan kepada aspek kebajikan dan kesejahteraan dan Navy people AMIA, iaitu sejumlah lebih daripada 39 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan akan membolehkan aspek perumahan, aspek senggaran-senggaran blok-blok kediaman khususnya di pangkalan kita di area Lumut telah pun melebihi 35 tahun diberi tumpuan. Bajet 2018 ini akan diwujudkan satu kontrak berpusat, iaitu kita panggil konsep pengurusan kemudahan fasilitas di pangkalan TLDM Lumut ini akan disenggarakan secara berpusat. Tapi dengan konsep facility management ini, maka kita jangka dengan pendekatan secara lebih moden, berpusat dan menggunakan aplikasi mobile ataupun mobile apps yang sedang diwujudkan, maka setiap suri rumah tangga ataupun penghuni boleh melaporkan sebarang kerosakan dalam masa tempoh yang sangat singkat, dan kerosakan itu boleh diperbaiki sehingga mungkin dalam masa 30 minit ataupun 3 jam contohnya, berbanding dengan berminggu-minggu sebelum ini. Saya rasa ini secara langsung akan meningkatkan kepuasan hati tinggi di kalangan masyarakat kita, khususnya yang menginap di pangkalan TLDM Lumut Perak yang jumlah lebih kurang dalam 25,000 kesemuanya. Saya mengharapkan mereka dapat menerima dan juga sedar dan juga mendukung aspirasi kerajaan dalam menentukan apa yang diberikan oleh kerajaan untuk perkhidmatan dan juga untuk rakyat dapat digunakan sebaik mungkin. So, secara tak langsung inilah satu yang saya rasakan penting bagi kita untuk menentukan kita juga bersedia untuk mengubah sikap, berfikiran secara berpositif terhadap pembangunan transformasi TLDM kita dan juga hasrat kerajaan untuk menentukan
serta kesejahteraan rakyat, khususnya the Navy people, sentiasa terjaga, sentiasa dipelihara. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.